ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah dosa mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila musafir kamu pada muka bumi, kamu musafir pergi ke sana, pergi ke sini, nah, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah, maka tidak salahlah di atas kamu dan tidak berdosalah di atas kamu bahawa kamu muqasarkan
yakni memendekkan sembahyang. Bila kita duduk dalam musafir, boleh kita nak qasar semaya. Tuhan benar, Tuhan mempengaruhkan kepada kita qasar semaya. Ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam musafir itu susah, payah, sepek masa. Nah, lagi pula tempat nak semaya pun bukan supaya duduk rumah. Ke boleh temu tempat semaya, ke tak boleh. Maka di sini Allah Ta'ala membenarkan kita wismaya pendek-pendek. Qasar ni makna memendekkan. Semaya pandok sikit. Dan ini adalah sebagai tawaran daripada Allah Ta'ala. Kemudahan daripada Allah Ta'ala. Kita kena terima lah. Ya, kita kena terima tawaran Tuhan. Bini setengah ulama kata, bila kita qasar, kita jamak semaya dalam musafir itu adalah kelebihan, ada fadilat. Kerana hak tawaran pada Tuhan. Tuhan benar, kita terima. Tuju kita terima tu baik-baik kita dah. Nah, supaya sama-sama kita, dah bila orang bertawar, orang kaya bertawar kata ambil itu, ambil ini. Ataupun dia hala tu, hala ni. Kita terima tu menunjuk kata kita bukan sombong dah. Tapi kalau kita tak say, maknanya kita tak say terima tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu jamak semaya. Dalam bab lain lah, sini tak ada sebut jamak. Nah, qasar semaya itu ialah kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah musafir pergi ke mana. Tu mana wa idza darabtum, dan apabila musafir kamu fil ardi pada muka bumi, falaisa alaikum, maka kamu tidaklah berdosa an taksuru minas salah, jika bahawa qasar kamu daripada semaya. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang, maknanya lebih-lebih lagi jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir dalam musafir kamu ataupun dalam perjalanan kamu. Lebih-lebih lagi kalau takut ada orang serang, takut orang mari mengaruk, mari gapo, maka semayalah kamu pendek-pendek. Tak usah dah jadi panjang lah. Tak usah semaya supaya dengan biasa lah. Riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, menanya oleh satu kaum daripada Bani Najjar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah. Nah, kata mereka itu, "Hai Rasulullah, sesungguhnya kami musafir di atas muka bumi. Maka macam mana kami nak semaya?" Bila kami musafir pergi sana sini, dah puak Bani Najjar tanya Rasulullah. Ni sudah jadi gapo? Adab bagi sahabat-sahabat tu bila dia ada satu masalah, selalu dia tanya Rasulullah. Bukan tawak dengan gamuk-gamuk. Kita ni Rasulullah royak atau tak boleh dah duduk kacau lagi. Rasulullah royak dah kata benda tu tak molek, kita lawan lagi. Sahabat tu hak tak biasa buat, bila dia rasa meski rasa apa payah nak buat ataupun cara nak buat lah, selalu kita tanya Rasulullah. Ni kita ahli sunnah ni kena bekerja benar dengan sunnah Rasulullah.
Maka Bani Najjar ni dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apabila kami musafir pada muka bumi, maka macam mana kami nak semaya? Lalu itulah Allah Ta'ala turun ayat ni sebagai jawab kepada sahabat Rasulullah yang menanya Rasulullah. Allah Ta'ala pun turun ayat, apabila kamu musafir pada muka bumi, maka tidak dosalah kamu memenekkan semaya. Ya, maksud semaya sini hok boleh menek ni ialah semaya ar-rubaiyah. Ya, tengok dalam hadis sunnah Rasulullah ke apa semua lain lagi, koyak maksud dengan semaya hok boleh menek ni ialah semaya rubaiyah, semaya yang pesan 4 rakaat. Kalau semaya 3 rakaat seperti semaya maghrib, ataupun semaya hok 2 rakaat dah. Nah, waktu dengan sebab musafir tu tak boleh nak menek dah lah. Semaya ni semaya hok rubaiyah hok 4 rakaat. Maka cara dia lebih banyak ada sebut di dalam kitab fiqh. Nah, hok ulama colek mari hadis tu ayat ni ke apa, jadi satu cara, satu syarat dan satu kaifiat cara semaya qasar. Waktu kita tengok di sana lah, ataupun kita mengaji lebih panjang lagi. Tapi humi qasar semaya ni dia setengah daripada ayat Allah Ta'ala turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hingga apa boleh pendek semaya kita tu benar kerana nak peringi. Nah, peringi pekerjaan kita dalam masa musafir. Dia boleh Allah Ta'ala peringi masa sakit, masa musafir, masa hujan. Nah, punya hujan boleh ke? Gapo di jamak semaya kerana hujan, ataupun jamak semaya kerana sakit. Ini Allah Ta'ala punya rahmat daripada Allah Ta'ala, tawaran daripada Allah Ta'ala kepada kita orang mukmin. Tak usah jadi susah payah. Dia hak benda tetap dah kena semaya pun, kerana dia kesian kita, dia boleh menek. Kata kita cari benda-benda pelik-pelik, benda-benda payah-payah. Dah, duk kacau dalam agama. Maka ini adalah setengah daripada kita tak puas hati dengan sunnah ataupun dengan syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Kerana Allah Ta'ala nak peringi pada bilangnya. Lepas tu disyaratkan di antara syarat yang dihimpun oleh para ulama pula, kena ada musafir kita tu taat kepada Allah. Kalau musafir itu maksiat, apa dosa, maka setengah pendapat kata tidak diharuskan kita nak qasar dan tidak harus kita nak jamak. Kena ada musafir kita tu benda yang taat. Taat ni sama ada pesan wajib, dah mesti kena pergi. Bawa haji, bagi mengaji dah. Pergi belajar pergi apa tu wajib. Ataupun taat sebab sunat. Mesti pergi cari makan, pergi cari perniagaan apa semua boleh. Dan hak paling rendah sekali hak harus. Dah siapa nak pergi urusan di kita sendiri, tapi diharuskan pada syarat. Adapun musafir hak haram, sampai dosa hasil apa, maka tidak dibenarkan mengikut. Kebanyakan ulama kata belah tu. Itu dia dah. Jadi kita nak pergi haji, buat umrah, mengaji, talabul ilmi kerana nak pergi mengaji. Ya. Ataupun sampai harus pergi cari makan apa semua. Sana sini pergi kerja apa, dibenarkan. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru.
Utama sekali, jika takut kamu bahawa difitnahkan kamu oleh orang-orang yang kafir, ataupun takut diserang oleh orang kafir di atas kamu. Pertama sekali musafir, kau pesan pak takut-takut kepada serengai orang kafir. Nah, orang kafir ni mana orang yang tak beriman dengan Allah, orang mengaruk, orang jahat, orang gapo tu. Ada kadang-kadang naik sampai adat kufur, maka tu kau lebih tak peduli dengan hukum haram halal. Dia buat boleh. Orang musafirnya sekat tengah jalannya sama. Orang dulu, orang boleh lalu garis dia laut tu. Naik kapal gitu, naik perahu gitu sekat. Maka ni utama lagi boleh kita kosa. Semaya pendek-pendek, ni ada semaya panjang-panjang. Ada. Bukan suruh panjang semua, tapi kalau luar, semaya tahajud, semaya luar masa. Nah, tak ada tutup gapa, kita panjang je lah. Semaya sore kita kena panjang pada semaya berjemaah ramai-ramai. Kalau semaya sore duduk kita sore. Tapi kalau kita jemaah ramai-ramai, ada orang tu lengah. Nah, ada orang tu nak ada kerja ke apa, kita nyai panjang sangat. Kalau dalam musafir, kau jangan panjang lagi. Dah kena gapo, kena tengok keadaan cara. Tapi kita tak ada semaya sore cepat menang. Balik. Tukar ayat. Nah, kalau semaya sore panak menang. Pupah-pupah sudah. Assalamualaikum, assalamualaikum, pergi perang. Kalau semaya Jumaat hingga sikit, tapi ada juga. Nah, ada. Rasa panjang, rasa apa. Maka itu semuanya cara yang diatur oleh syarak. Agama-agama ni kita ikut apa yang diatur oleh syarak pada kita. Oleh Allah dan Rasulullah. Jangan kita buat pandai-pandai cara kita. Nah, jangan kita reka hubung tambah cara kita. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang gapo? Oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata. Kerana orang kafir itu dia tengok peluang. Nah, sebagai musuh kamu. Maknanya sepenuh-penuh kekufuran dia tu jadi musuh kepada orang yang baik. Nah, orang yang baik dia tak kenal. Nauzubillah lah kita biasa tu. Benci ke orang yang baik ni adalah sifat kekufuran. Tapi ada juga setengah kufur dia tu tak berapa terik mana orang yang baik. Dia kenal tapi dia tak iman dengan hukum Allah Ta'ala. Tak siapa nak serai orang, tak siapa nak khenak orang, tak siapa nak buat mengaruk ke orang. Kufur juga. Kufur segi akidah dia. Tu dia tak terik. Tapi kufur dia sungguh dia tak supaya nerima dah. Nah, supaya nerima. Kok tu tak kena, kok ni tak kena, kok tu. Perangai kufur dia terik sekali tu. Lepas tu mung semaya. Datang mung semaya, dia pun nak ambil peluang lepas tu. Bening tu hai benar suruh. Kui pendek-pendek semaya. Tu dia orang. An Abi Waddad berkata, menanya olehku Kai bin Umar daripada 2 rakaat dalam safir. Maka itu adalah rukhsah daripada Allah Ta'ala. Hukum Tuhan nazalat minas sama, yang turun daripada langit. Nah, hukum Tuhan. Hak semaya 4, dia benar 2. Jangan kita dah bahasa pelik lah. Ada setengah orang musafir, dia tahu saya jamak. Dia tahu rugi jamak. Rugi kosa. Jadi dia tak saya terima. Nah, tak saya terima.
Puya duk biasa buat semaya zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Semaya isya 4 rakaat. Puya agak kosa. Padahal dalam safir ya tu dosa. Puasa tak puas hati Jadi dong hati mana. Nah, kalau hati dia iman pada Tuhan, Tuhan wi taware dah ke dia. Tuhan wi kebenaran dah ke dia. Habis ni ada seorang tanya Ibnu Umar daripada 2 rakaat dalam safir. Maka jawab oleh Ibnu Umar, hiya rukhsatun nazalat minas sama. Ini adalah kemudahan yang turun daripada langit. Dan hukum Tuhan yang turun daripada langit, beri kebenaran kepada kamu. Ni Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar ni sahabat Nabi lah. Nah, maka terimalah. Tapi fa in syi'tum farudduha, kalau tak mau ikut mau. Ni sebagai sindir Ibnu Umar kepada orang tak se terima tawaran daripada Allah Taala. Ya sama kita pun. Walillahil masalul a'la. Kita sama kita pun kalau orang tawar apa tak ambil ucuk cepera. Tak ambil, nak ambil bisa. Dia orang kaya, orang lebih. Kita tak mau. Ataupun kita buat tak tahu je. Menunjuk kata kita tak terima tawaran baik kepada kita. Apatah lagi daripada Allah. Baik itu tak usah duk pakai lah hukum Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi dia tawaran yang lebih ringi. Yang lebih ringi, yang benar ringi. Ni dah. Punya safir tu saya kosa semaya. Punya safir tu saya jamuk semaya. Dia kata tak puas hati. Kosa kan semaya kita dah biasa pak. Semua datang ke semaya dua. Dia kata tak kena. Tak cukup. Nah. Dalam safir tak agak bercakap dah. Tuhan kata, Nabi rakyat. Dan hukum Tuhan kata tak kena puasa. Dia tak agak. Orang puasa tak puas. Dia kacau puasa dengan siapa. Susah. Tidak ada kebajikan puasa di dalam safir. Nah, kalau kita tak puasa tu adalah lebih baik bila kita tak arok kita uzur. Ni kacau. Bawa baik lagi. Heret baik lagi duk kacau kerana puasa tak puas hati. Tapi kalau kita tu gagah molek tu serah pada kita lah. Tapi ini tawaran daripada Allah. Pakai kita yang belah tu lah. Bawa orang suruh buat tak payah. Nah, bawa orang benar kita. Kalau orang tak ambuhnya kacau. Pedih mata-mata. Serak tekak-tekak. Nah, kalau tak ada fadilat, tak ada kelebihannya, kacau juga. Dan Tuhan benar, kita buat tak ambuh. Supaya kosa, supaya jamuk. Ini Ibnu Umar kata, ni kebenaran daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau nak membaca terima. Tapi tak mau ikut mau. Nak. Maknanya Ibnu Umar ni sinir kepada orang yang tak terima tawaran daripada Allah. Tapi jadi dia kosa tu jangan. Tak boleh pula lama tu awak mudah-mudah. Nah, dia tak puasa, tak boleh. Ada sebab dia. Pendek kata hukum agama tu kita turut dia, turut jalan dia, tak ada gapo. Lawi wasa puas hati. Wasa gapo? Wasa sempurna ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata jika kau takut kamu bahawa difitnah ataupun diserai oleh kafir ni pada orang lain dalam safir. Nah, ada orang jahat, ada orang penyamung. Kalau zaman dulu tu mari menara ada zaman chair kita itu dia mengaji di petani. Duk rumah sini dia mengaji kat kawasan petani. Jalan kaki, duit tu nombor dia sama. Kalau bukti kok selam mana, kalau duit boleh kocek sama dia mana. Kalau semaya panjang kata, habis sama-sama. Tu ya, sama duit tu kena susuk dah sama, susuk dalam makan ni ke apa. Mau boleh bawa duit sekolah ni selamatlah duk. Duk dalam banci, dalam gapo dan orang-orang pupahai belakang. Tu yang ngaji, ya duduk sini dia ngaji ponok oleh sebelah tani ke apa. Lepas tu kalau kena semaya panjang ataupun kena semaya tak boleh jamuk, tak boleh gapo ke,
Susah. Kerana orang tak faham agama tu ikut dia. Selipar sejik curi. Selipar sejik mari nak ambil semaya. Orang letak tu untuk buat mudah orang ambil semaya. Tapi nyebab kelai ke rumah bilicin. Habis dah tu. Dah setengah-setengah masjid tutup selipar untuk orang ambil semaya. Nyebab kelai habis. Selipar pula dah. Hirih pula dah ledak apa tu. Ingat tu saya jadi boleh pergi jauh. Pakai selipar hirih. Nyebab kelai balik pakai dari rumah. Dan ni kita tak faham. Nah, kerana mari daripada tak heran kepada ajaran Allah Ta'ala. Itu dia dah. Sedangkan Allah Ta'ala tu beri kemudahan sangat kepada kita. Dia beri kemudahan. Sini tak ada kecek ha jamak dak ni ha kosa. Dah ha kosa. Jamak di tempat lain. Lepas tu dia kata kalau takut. Kalau tak takut, kita musafir tak takut gapo supaya ni. Nak kapal turbin, nak gapo takut. Boleh dak nak kosa. Boleh juga kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Rasulullah tu bila musafir walau takut walau tak takut pun. Nah, sabit kata Rasulullah tu jamak semaya, Rasulullah kosa semaya. Jadi mengikut ayat sini, duk ayat ha takut. Dah ha takut punya musafir. Tapi punya aman pun, punya selamat, punya gapo pun dah musafir boleh kosa kerana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia dah. Ning gapo wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan selaginya buku semaya ni gena-gena pun kena semaya. Takut, susah, payah, musafir, duduk rumah, mengatuk. Nah, tak erok gena pun kena semaya. Dalam musafir susah nak semaya, payah we pendek, semaya we pandok. Nah, jangan tinggal semaya. Ni tak sikit tinggal, tak sikit tinggal. Dan maka salahlah kita dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku qasas semaya ni setengah daripada nas daripada Al-Quran yang Allah Taala benar qasas semaya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada di dalam kalangan mereka, yakni semasa berperang. Dan kalau engkau wahai Muhammad dan umat-umat Muhammad semua pun hukum subhanallah lah. Dah dok kecek dengan Nabi Muhammad, tapi hukumnya adalah umum kepada kita umat. Dah kerana kita wajib ikut Nabi Muhammad. Tak kena royak sore-sore dak lah mudah tak kena royak Nabi Muhammad cukup. Kita pengikut dia. Lalu orang royak jelebar kereta, kanan kiri kena royak habis ke suah kereta. Dah royak jelebar sudahlah. Kanan kiri masuk jalan tu jalan ni. Lama tu, kutu segi tu orang tak ada royak kaku. Jangan baik. Begitu juga hukum Islam, agama tu, setengah-setengah ayat tu, dia kecek kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi ia dimaksudkan semua umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada di dalam kalangan mereka, yakni orang-orang yang kufur dengan Allah, hodok nanti nak kena engkau, nak serai engkau. Bersama dengan mereka, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang. Lalu siapa masuk semaya?
dan engkau pun nak mendirikan semaya. Fa aqamta lahumus salah. Diri semaya menjadi imam. Fa aqamta, maka nak mendiri oleh engkau akan semaya, mendiri oleh engkau akan semaya. Nah, lahum bagi mereka itu. Jadi semaya jemaah lah, nak jadi imam semaya jemaah. Ni menunjuk kata dalam peperangan pun kena jemaah. Apa tak lagi masa selamat, masa kita duduk kampung. Ni kita oleh punya susah, berik wa amal. Tuhan peringin. Nah, kita punya susah penuh masjid lah. Nah, ada susah tu, susah ni ribut ke ataupun bosa ke, cari juga, cari usaha wa amal. Bawa punya seni, kita senyap. Tapi walau bagaimana, masa seni, masa susah, buku semaya ni kena semaya. Apa tak lagi koda kerja, nah, koda cari makan tu, kena semaya. Musafir pun kena semaya. Hingga siapa di dalam peperangan pun kena semaya. So, dan yang kedua, kena berjemaah. Semaya itu, kalau tak ada halangan ke apa, dan kita ada ramai-ramai, kena pisah semaya berjemaah. Apa tak lagi kita duduk kampung, duduk dalam selamat, dalam gapo, kena pergi jemaah. Kerana dengan jemaah tu banyak hikmat-hikmat. Boleh kita jopok dengan saudara kita. Boleh kita tegur, tanya khabar. Boleh kita belajar. Semaya kita tak kena je mana, bila kita pergi jemaah, tengok orang semaya baik ni, semaya baik ni. Banyak lagi kita semaya duduk dekat tu bi'at. Kerana apa gena boleh duduk dekat tu bi'at oleh tu. Duduk semaya sore kita. Tak ada tiap dengan semaya orang lain. Tak ada. Kita banyak, kalau kita ukur ke, bermolek semua kalau sore kita. Kalau makan pun sedap semua kalau sore kita. Cuba pergi padu dengan orang lain. Itu hikmat berjemaah. Begitu juga semaya kita banyak tak kena. Kadang-kadang rokok cakung. Tak ada betul tu lah belakang. Dah, cakung tinggi tu. Tinggi. Tua-tua dah tu. Semaya lama dah. Kita boleh ada tak kena dah. Tapi dia jemaah dah mau peluncuri. Jangan ada semaya belah tu. Ni faedah besar. Kalau kita semaya sore kita lama dah dua tu. Semaya 40 tahun pun dah tak betul. Semaya Tuhan kita tak terima. Tuhan tak terima semaya kita. Ada setengah tu sujud. Tak ada rapat hidung. Tak ada kena dahi duduk sujud di rambut kepala dia ataupun dalam khana dia. Semaya 40 tahun pun tak betul, tak ada. Banyak. Nah, kalau kita semaya sore, kita buat puasa kena. Tapi bila kita jemaah, boleh go tengok. Lepas tu, di antara makruh semaya jemaah, duduk tempat tulah. Ambil tempat ke mereka kerana uzur lah. Duduk tempat tulah. Chair tempat ke panggil. Lebih-lebih lagi, crown tempat. Kalau siapa orang lain nak duduk tak boleh. Ni setengah pada makruh pun. Kita kena duduk. Kaya duduk tepi kawan tu, kaya duduk tepi kawan ni. Nah, kerana apa ada hikmat berjemaah. Sehingga Rasulullah wayak, anggap apa Allah Ta'ala wayak, hey Muhammad, sekiranya mu nak semaya bersama dengan mereka itu, nah, sebagai jadi imam, lalu engkau mendirikan semaya dengan menjadi imam mereka, maka faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan semaya bersama-sama denganmu. Wal ya'khudhu aslihatahum. Dan hendaklah mereka menyandangkan senjata masing-masing. Mana kena pegang senjata masing-masing, pegang ataupun sana bawa senjata masing-masing. Ni gapo hal semaya syiddatul khauf panggil. Semaya dalam masa ketakutan. Nah, kena pegang senjata dan menjadi imam. Maka berdirilah bagi mereka itu ke semaya, dan hendaklah satu puak daripada mereka itu semaya bersama dengan engkau sebagai makmum.
wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah ambil mereka itu kan senjata mereka itu. Fa iza sajadu, maka apabila sujud mereka itu, falyakunu min waraikum. Nah, maka hendak adalah mereka gapo, kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang. Nah, sujud sudah siap sudah. Ada. Maka hendaklah kundur ke belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu. Dan datanglah satu puak yang lain. Dan satu puak lagi. Pendek kata kena buat dua sah. Semaya masa takut kena buat dua sah. Satu sah doleh depan, satu sah doleh belakang. Bila Nabi sujud, puak sah le depan, sujud belakang. Bo sudah sujud siap. Nah, marilah puak tak sujud. Hak sah le belakang tu jangan sujud lagi. Bo sudah sujud oleh sah depan, gile pula. Wi orang sah le belakang mai duduk di tempat sah depan hundur mai ke belakang. Ni gapo nak jaga keselamatan dalam masa susah. Orang panggil semaya syiddatul khaufi, dalam kitab Jawi ada sebut, dalam kitab Wasyalafrah, kitab Matla'in gapo, orang panggil semaya masa ketakutan. Tapi kena jemaah. Yang pentingnya jemaah. Kalau kita kira akal kita, tak apa. Siapa luar pergi semaya dulu. Siapa luar pergi semaya dulu. Tak. Nah, dalam syarak tu susung semaya jemaah. Bo sujud dah, dia kata, maka hendaklah datang satu puak yang lain. Hak belum semaya lagi. Hak puak saat ni tak semaya lagi. Ya, puak ni ada. Mari semaya bersama. Fal yusallu ma'aka, maka hendaklah semaya mereka itu bersama dengan kau. Ya rupanya buat dua sah. Sah yang pertama semaya dulu dengan Rasulullah. Dia ada kaifiat dia, ada banyak, 2-3 kaifiat. Mula-mula semaya dengan Rasulullah. Dia menung tak duduk berdiri gitulah. Sudah boleh 2 rakaat. Nah, boleh setengah semaya. Serakaat setengah semaya dah kosar ni bila kita takut. Puak sah depan saat ni hundur mai ke belakang, hak lek belakang mari sambung semaya bersama Rasulullah. Dah. Cara setengah pada caranya, boleh 2 rakaat dah. Puak ni sudah dulu. Dah kosar ni, sudah dulu. Nabi tak sudah lagi, ada juga cara. Nabi duduk semaya situlah. Mari leh puak tak semaya, mari sambung. Turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maya bersama Rasulullah. Ada pun nu wi salam sudah pergi jaga di belakang. Mari hok ni semaya bersama Rasulullah. Ada juga kaifiat dia, Rasulullah semaya 4 rakaat. Jadi imam, tapi pengikut-pengikut ataupun orang lek belakang dia semaya 2 rakaat sebagai makmum. Kerana gile berimej dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga. Dalam masa susah, masa gapo, jaga-jaga, kena duduk dalam. Fal ya'khudhu hizrahum, maka hendaklah mengambil oleh sekian kamu akan jaga kamu, nurut jaga semata. Wa aslihatahum, dan senjata kamu. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum, kasihlah, sukalah oleh orang-orang kafir bahawa terlupa kamu daripada senjata kamu, wa amtiatikum, dan mata benda kamu. Lek seteru tu, cubalah nak buat kamu buat lalai daripada waris, lalai daripada senjata. Ya nak serai kamu ataupun nak gomo kamu masa tu. Ada satu masa
sahabat semaya dalam pertempuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang kafir, dengan sama dengan orang yang duk menentang agama pada masa Rasulullah. Nabi kita semaya zuhur bersama sahabat. Pokoknya kecek. Atau kalau kita gomo kaya semaya tu peluk kita. Semaya zuhur tu semaya biasa, semaya 4 rakaat biasa supaya somo ni lah. Kerana masa tu tak ada turun lagi ayat ni. Tak ada turun lagi ayat tu semaya suruh jaga, suruh gilir, suruh gapo, tak ada. Rasulullah semaya bersama sahabat zuhur. Kafir musyrikun kata, kalau kita hati kau dia duk semaya tu, dia tak khabar apa dah semaya, dia guna masa, guna gapo, peluk kita lah. Jawab le seorang tu kata, kita nanti semaya esok lagi. Kerana lepas ni ada pula semaya kata. Semaya ni lebih saya pada mereka itu daripada anak mereka itu, lebih saya pada harta mereka itu. Iaitu semaya sah. Semaya usta. Semaya usta, semaya sah ni semaya fadilah lebih pada zuhur kita. Tak apa, tak usah lepas. Tak usah rasa sesalah. Kita tak ada serai dia ataupun tak ada kenak dia masa semaya zuhur. Kerana dia ada satu semaya lagi belum pada jatuh matahari ni. Semaya ni hebat lagi di sisi pun. Kerana ada di antara orang kafir dia tahu kata semaya asar ni fadilah. Kita nanti punya semaya asar lagi. Celah-celah tu turun ayat ni. Celah-celah nak semaya asar, ayat ni suruh. Kalau semaya kena Allah ni gile olah tu. Mau tak? Ada peluang. Beda ayat syiddatul khauf ni dia turun di antara semaya zuhur dengan semaya asar dalam satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk dakwah agama, untuk jihad agama dan untuk dakwah dan untuk jaga agama. Maka bos apa punya semaya asar gililah. Buat dia tahu tak ada jalan. Ni ayat ni turun mengikut riwayat kata turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara semaya zuhur dengan semaya asar. Nama dia ni semaya syiddatul khaufi. Semaya kerana bersangat takut. Yang pentingnya kena jemaah. Kita duduk dalam selama, dalam amal, dalam ikut punya mana nak pergi masjid. Tak jemaah. Tikah banyak. Tikah banyak. Sekalipun ada kata jemaah tu fardu kifayah, siapa buat boleh pahala, siapa tak buat tak ada berdosa. Sekalipun fadilah dia tu adalah besar sangat kalau kita padu, kita dengar ayat yang Allah Taala duk cerita duk suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tunai semaya berjemaah sekalipun dalam kesusahan. Ni gapo nama dia ayat semaya syiddatul khaufi kerana takut. Kerana bersangat takut. Itu dia dah. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. Dan hendaklah mengambil kamu akan beringat kamu. Makna kena berjaga-jagalah kamu. Ambil langkah berjaga-jaga. Dan serta jangan lepaslah senjata kamu. Kerana orang-orang kafir itu gapo dia cerita bahawa kamu lupa. Kamu makna lah. Lupa sini makna kamu makna daripada senjata dan makna daripada mata benda bagai-bagai kamu. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Maka gapo serailah mereka itu ke atas kamu, menyerbulah kamu dan di atas kamu beramai-ramai dengan secara mailatan wahidah dengan serta.
Tapi tak ada hak sanilah Allah Taala turun ayat ni. Ada. Maka dah dengan dua ayat hari ni yang pertamanya buku Qasas semaya. Nah, bila Allah Taala benar, kita terimalah dengan seni. Utama sekali dalam syafi, dalam susah, dalam apa. Nah, ini adalah kemudahan daripada Allah Taala. Dan hal semaya ni selik sepik, susah setengah mana pun kena semaya. Nah, ni beranak kecil tak semaya dah. Sibuk kerja tak semaya dah. Wah, mudah-mudah. Cuba tengok apa arahan daripada Allah Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walau duk dalam susah setengah mana pun kena semaya. Dan yang keduanya berjemaah. Dan berjemaah. Ada setengah ulama juga mengatakan semaya jemaah ni wajib fardu ain. Dalilnya ayat ni. Tak fardu ain. Tengok ni dalam masa susah lagi susah. Apa tak lagi masa seni. Tapi kita dok kata fardu kifayah tu sana ayat lah kata penting tahu mana fardu kifayah. Orang buat boleh pahala. Siapa tak buat tak ada berdosa. Ada orang buat tolong pelepas pahala kita duduk di rumah hati. Lepas tu kena nah, ada gapo orang panggil ada beratai di atas. Orang yang buat tu kena duduk pelepas dosa demo. Duduk pelepas dosa. Tapi hakikatnya siapa buat boleh follow, siapa tak buat tak boleh follow tu cerak dah lah. Dah berdosa tak berdosa khilaf ulama. Setengah ulama kata berdosa orang tak semaya berjemaah dah. Dasar dah ayat ni lah. Dan setengah kata orang tak semaya jemaah gapo tak ada boleh follow. Kelebihan dia tak ada 27 darajat. Ada setengah pula nak wajib semaya berjemaah di atas orang dengar azan. Kalau orang dengar bel kena pergi berjemaah. Kalau tak dengar jauh dia ada gelar. Pika pun tak dengar, gapo orang bel pun tak dengar, maka tu tak apalah. Pak kita dak lakar. Duk berepek dengan bel dengan gapo semua. Kalau gitu, nah usahalah supaya kita boleh semaya berjemaah dan lebih-lebih lagi kita tahu semaya berjemaah lebih baik daripada semaya seorang diri 27 darajat. Nah 25 darajat. Maka semua tu adalah bekal untuk kita sendiri, nah untuk kita masing-masing supaya boleh pergi akhirat dengan keadaan selamat sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka